Aku ada satu pump. Ni untuk pump tayar lah. Tayar motor, tayar kereta. Tengok ni guys, tayar dia. Yang best je, material dia semua solid guys. Tengok kalau kau tengok, dia punya body dia pun cukup-cukup keras guys. Body dia pun cukup-cukup keras. Nampak? Macam ni Okay guys, dia daripada brand Kilat. Lepas tu maximum pressure dia 140 PSI guys nampak Okay, kalau nak on dia kat sini lah. Kita on ni, kita tekan lama-lama, dia akan on. Okay, sekarang ni dah on. Bila kita tekan lagi sekali, dia akan hidup. Dia akan hidup. So kau boleh setting lah kat sini kau punya pressure dia. Berapa banyak pressure kau nak setting. Kat sini setting. Kat sini bila pump tu naik, dia akan stop lah. So yang bestnya dia bagi sekali dengan ni lah. Dengan apa? Untuk pump tayar tu. Guys, satu mudah nak pakai dia, compact, dan bateri dia cukup tahan lama guys. Jadi untuk kau travel jauh dalam seminggu 2 minggu tu, aku rasa tak ada masalah guys. So aku dah dapatkan ni untuk jalan jauh lah. Jalan jauh ataupun aku nak pergi ride ke kan. Barang ni memang ada dengan aku. Contoh kalau aku bawa motor, aku akan letak kat motor lah. Kalau aku pakai kereta, dan aku akan letak kereta. So siapa yang tak ada benda ni guys, make sure nak kena ada lah. Kau kena letak dekat dalam kereta kau lah. Okay guys, siapa nak dapatkan pump, portable pump ni, boleh check kat Bekuning guys.